Assalamualaikum. Ini kisah hidup sepasang suami isteri pesawah Lahuma dan Jeha bersama 7 orang anak perempuan mereka di kampung Banggul Derdap, Kedah. Kehidupan mereka sekeluarga bergantung kepada hasil menanam padi di sawah seluas 14 relung. Padi adalah bagai nyawa dan nadi kehidupan mereka. Kisah ini menyorot segala kepayahan, cabaran dan bencana alam yang menimpa keluarga ni. Hidup mereka yang memang susah jadi lebih menderita selepas Lahuma terpijak duri nibung semasa bekerja di sawah. Luka tersebut dijangkiti kuman dan menyebabkan kakinya membengkak sehingga dia tak dapat turun ke sawah lagi. Akhirnya, Lahuma meninggal dunia, meninggalkan Jeha dan anak-anak perempuannya. Jeha dan anak-anak terpaksa berjuang menentang pelbagai ancaman alam seperti serangan jutaan ketam, banjir besar dan serangan burung tiak yang merosakkan tanaman padi. Tekanan hidup yang amat berat, kehilangan suami dan keperitan hidup sebagai pesawah menyebabkan Jeha mengalami gangguan jiwa sehingga dia dianggap gila oleh orang kampung. Isu utama yang diangkat ialah kemiskinan tegar dan keperitan hidup golongan petani yang sentiasa berhadapan risiko bencana alam. Ia juga mengetengahkan kegigihan dan keazaman Lahuma dan Jeha dalam usaha mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tak kira apapun kepayahan yang dilalui, Lahuma dan Jeha berpegang teguh pada ajaran agama dan sentiasa berserah kepada kehendak Allah. Buku ini tersenarai dalam 100 novel Melayu yang wajib dibaca. Anda boleh dapatkannya menggunakan pautan di bawah. Kalau suka dengar saya membebel mengenai buku, sila subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.